Sekarang ni ada satu fenomena. Ada yang baru kenal AI semalam, esok dah anggap semua benda boleh settle dengan AI. Nak buat bahan iklan? AI. Nak buat lagu? AI. Nak tulis ucapan kahwin anak pun guna AI. Nak balas WhatsApp ahli keluarga pun hampir nak bagi ChatGPT yang jawab. Lepas kenal satu prompt, dah anggap macam pakar teknologi Silicon Valley. Kita kena faham dulu, isunya bukan sebab ada yang guna AI. AI memang banyak membantu. Ia boleh cepatkan tugas, cari idea, susun maklumat dan juga mudahkan banyak benda. Isu mula jadi bila ada yang baru je kena AI. Lepas tu anggap AI boleh ambil alih semua kebolehan manusia. Contohlah yang paling jelas ialah bahan iklan. Dulu, bila kita nak buat bahan iklan, ada yang akan cari graphic designer. Designer bukan setakat kena hasilkan visual yang cantik. Dia kena fikir susunan visual, pilih font, tona, identiti jenama dan siapa target audience kita. Cukup satu ayat. Buat bahan iklan bagi majlis syarikat yang nampak kemas. Lepas AI hasilkan satu gambar manusia, tiba-tiba ada 6 jari pula, tulisan sengit pula dan logo yang hampir sama tapi silap. Masih ada yang cakap, dah cantik dah tu, tak payah upah designer. Bila hasil tu naik, nama majlis pula silap, tarikh pula hilang. Muka tetamu kehormat pula nampak macam watak game. Tapi sebab AI yang buat, ada yang anggap hasil tu automatik nampak moden. AI bukan sijil kualiti. Bukan semua hasil AI automatik nampak bagus. Kalau hasil tak elok, siap laju pun tetap tak elok. Fenomena yang sama jadi pada lagu. Now, makin banyak yang nak buat lagu guna AI. Type lirik 2 ayat je, play genre, 5 minit kemudian siap satu lagu. Lepas tu dah cakap macam dah jadi komposer. Hakikatnya, lagu bukanlah sekadar ada melodi dan juga nada. Lagu yang bagus ada kisah, ada emosi, ada apa yang dilalui dalam hidup. Ada banyak pilihan kecil yang dibuat oleh penulis, pemuzik, penyanyi dan juga penerbit. AI boleh hasilkan bunyi yang sedap untuk kita dengar. Tapi kalau semuanya kosong, biasa je dan bunyinya pun hampir sama, itu bukan satu pembaharuan dalam dunia seni. Yang lagi kelakar, ada yang paling semangat minta semua benda nak guna AI. Biasanya juga paling cepat naik angin bila hasil AI tak tepat. Mula-mula cakap, alah, semua tugas senang, AI boleh buat. Bila AI salah izin nama, designer juga yang kena betulkan. Bila muka tak sama, editor juga yang kena ubah. Bila ayat bunyi pelik, penulis juga yang kena kemaskan. Akhirnya tetap kena ada manusia yang selamatkan hasil tu. Bezanya, bajet dah dipotong, masa pun dah habis. Ada juga yang anggap AI dah cukup, tak payah lagi upah sesiapa yang ada bakat. Nampak hasil akhir, tapi tak nampak macam mana hasil tu lahir. AI boleh bagi banyak pilihan, tapi AI tak semestinya tahu mana satu yang paling sesuai ikut tujuan, target dan juga keadaan. Itulah nilai manusia, judgement, taste, konteks. Semua ni takkan muncul hanya dengan satu prompt. Lepas tu timbul pula satu hal, semua benda nak nampak AI. Kadang-kadang AI digunakan bukan sebab ia sesuai. AI digunakan sebab ada yang nak tunjuk dia pandai guna AI. AI ni jadi macam aksesori lah. Macam dulu-dulu, bila kita kenal PowerPoint, semua slide mesti ada animasi. Tulisan masuk ikut macam-macam gaya. Siap ada bunyi tepuk tangan. Bukan sebab ia memang sesuai, cuma sebab kita baru tahu ada fungsi itu. Hal yang sama sedang jadi. Bezanya, kali ini AI boleh hasilkan muka yang pelik. Boleh juga bagi fakta yang langsung tak wujud ataupun salah. Satu lagi hal ialah, kita terlalu yakin pada AI. AI boleh bagi jawapan dengan penuh yakin walaupun maklumat itu silap. AI boleh cipta nama kajian, cipta angka, cipta petikan, siap cipta kisah yang tak pernah jadi pun. Tapi sebab nak ayat tu nampak kemas dan yakin, ada yang main salin je, tampal, lepas tu siarkan. Tak semak sumber dulu, tak baca balik dulu. Tak fikir sama ada masuk akal ke tak. Bila ada yang tegur, jawapan dia mudah. Alah, AI yang buat. AI bukanlah kambing hitam. Kalau nama kita yang siarkan benda tu, maksudnya tanggungjawab tu tetap ada pada kita. Teknologi tak ambil alih tanggungjawab tu pun. AI paling sesuai jadi pembantu, bukan bos. Guna AI bagi idea awal, guna AI hasilkan draft awal, guna AI bagi cepatkan tugas yang sama je. Tapi asal akhir tetap kena ada mata, otak dan juga cara manusia berfikir. Kadang-kadang hasil yang paling jadi ialah hasil yang mudah, jujur dan dibuat oleh yang betul-betul faham siapa yang akan lihat atau baca. Jadi, isu sebenar bukan sebab ada yang guna AI pun. Ada je yang guna AI dengan cara yang betul. Yang jadi hal ialah, bila kita mula kenal satu teknologi tu, lepas tu kita nak sumbat AI dalam semua benda. AI sepatutnya bantu manusia hasilkan sesuatu yang lebih baik, bukan bantu hasilkan lebih banyak benda yang tak jadi ataupun salah dalam masa yang lebih singkat. Belajar guna AI memanglah bagus, tapi yang lagi penting, kita kena tahu bila AI sesuai digunakan dan juga kita kena tahu bila lebih baik untuk kita buat sesuatu kerja tu tanpa bantuan AI.